Sini. Tangan. 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 You malas kan? Okay. You pegang tangan I kuat-kuat. Okay. You tutupkan mata you. Okay. Tutup. Bayangkan Walid. Halo, tak. Siapa tak sayang bini kalau boleh sampai mati? Siapa tak sayang bini dah lama duduk sekali? Siapa tak sayang bini walau tembun gemuk berisi, walau makan 6 kali sehari, walau berat 200 kati? Siapa tak sayang bini? Siapa tak sayang bini? Siapa tak sayang bini? Siapa tak sayang bini Pak Long weh? Hitam ke, putih ke, gemuk ke bini kita Pak Long? Ingat kia ni. Ingat kia no. Walau bini kuat lecak, mangkit pagi kerja duk hingat, masuk kiri kanan keluar, kita lagi kena banyak sabar. Amboi. Siapa tak sayang bini duduk rumah hari-hari, makan pakai jaga lagi, mana dengan anak lagi? Siapa tak sayang bini walau gelai hari-hari, bedak sejuk penuh pipi, tahun depan beranak. Kenyang. Okay, you. So, what's next? Balik lah. Lah, balik. Kenapa kita datang sini setakat tengok-tengok je? Tak beli apa-apa? Tengok-tengok je lah dulu. Kan ada bilang kita survey je dulu. Tak payah beli dulu. Dah lepas kita survey-survey, baru kita buat pilihan, baru beli. Tapi hari tu cakap you nak tengok-tengok lagi. Tengok-tengok rumah. Kalau tengok-tengok rumah, tak salah rumah Man dah siap tau. Rumah Man? Rumah Man kat mana? Kat Yishun. Kat Yishun? Kat Yishun jauh sih you. Kita baru pergi makan. Penat sih nak jalan pergi sana. Apa Man ni perempuan? Okey, tak apa. Sini. Tangan. 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 You malas kan? Okay. You pegang tangan I kuat-kuat. Okay. You tutupkan mata you. Okay. Tutup. Bayangkan Walid. Halo, tak. Okey. Tutup mata. Kira 1, 2, 3. Ikut Okay. Ikut tau. Okey. Okey. 1, 2, 3. Aduh. Buat telefon. Kita kat mana ni? You penat kenapa? Penat lah. Dah terang-terang I yang bawa teleport. Kalau I teleport seorang, memang tak penat. Tapi ni kali I dah bawa, dah terlebih kilo. Penat lah. Dia ikut kilo je. Mestilah. Ni. Kita sekarang ni dah dekat rumah Man. Ni rumah Man. Ni lah mana? Weh. Beza sih. You tahu tak? Dulu tak macam gini tau. Dulu macam ni you? Sekarang dah bersih. Ni I tunjuk you. Ini gambar rumah lama dia. Nampak? Dulu dia dah lama tak cat. Dia dah lama tak renovate rumah. Rumah dia nampak gelap sikit. Mungkin pasal dia punya cat semua dah malap-malap. Ni kan dia dah tukar cat putih. Nampak? Dia main light colours lah. Brown-brown juga lah. Tak, dia ada light yellow. Dia 2 tone dia rumah ni actually. Tapi okey lah. It's a sweet colour. Nampak bersih. Nampak lebih luas. Jom kita tengok. Ui! Apalah meja ni. Omnidesk. Meja baru. Omnidesk. Omnidesk? Ini Omnidesk? Naik ah. Turun naik. Kula. Kula apa? Apa ni barang kat meja ni you? Mana dia bilang tau, dia nak buat surprise untuk kita orang yang dia nak buat dia punya area, studio area. I rasa ni lah table dengan ni lah area dia. Sebab apa tau, tengok. Ui, semua barang-barang rod saya. Headphone. Ui. Podcast rod. Ui, roadcaster. Ni semua barang mahal sih. Tapi tak apa, kita actually tak tahu. Dia konon-konon nak kasih surprise. Padahal dah tekan toy.
Oi. Dia pun ada perabot-perabot baru tau dalam bilik dia. Tapi kita tak payah kacau lah. Itu privacy orang. Kita tengok luar dengan tengok dapur. Sekarang, Dapur, Chan. Dapur dia yang paling banyak dia buat reno. Oh, kan? Color favorite Ayu. Dapur idaman tu. Macam pernah nampak. Tapi di mana ya? Macam kat tadi je. Kan? Man pun ada cakap tau. Bila dia dah lepas reno rumah, dia nak start mula area-area baru untuk dia buat dia punya editing. Mungkin tadi tu editing. I rasa ini area dia bikin review. Mungkin food review. Sebab meja ni pun meja tinggi kan. I rasa kalau nak bikin review, dia gunakan table lah di area. Ui, kantoi. Dah tak surprise tapi nanti bila dia jemput kita action tak tahu. Okey. Weh, baru lah semua. You. Ni stiker kan dah beli dekat ni. Dekat TikTok sana. Kau tak habis-habis lah dengan kanya TikTok. Ini backsplash. Oh, nama dia Black Splash. Tapi Kau macam ingat ni real Apa? Dia bukan stiker lah, you. Bukanlah, memanglah real. Apalah saja. Orang sia-sia je. Dia pun atas ke bawah. Semua dia tukar tau. Ini semua baru tau. Ni. Sindet stone lah. Style lah. Ni kualiti bagus tau ni. Style lah you dia punya ni. Color pink juga lah. Gas baru. Apa gas? Techno Design for Life. Techno gas. Ini pun techno. Ketara sangat money peminat setia Aziza Techno. Ayo mak. Yes lah. Cantik tau. Ada lampu. Alah, dia macam LCD ya. Dia dah prepare lah. Tengok buka kabut. Tengok. Apa kat dalam? Kepo lah. Ini kita boleh kepo. Boleh tak boleh? Sekarang baru dia boleh simpan barang-barang lebih, barang-barang dapur. Pasal apa? Dia dah lebih banyak kompartmen. Solve dia punya problem. Kalau tak dulu, you tahu, kat tepi ni semua barang-barang dapur dia tau. Dia punya spice area. Ni sekarang dah banyak-banyak space dah ni. Wow. Kan? Besar tempat dia. Dah ada Macam space. dia letak. Atas. Tengok bawah. Dia buat yang laci besar-besar punya. Saya rasa apa tahu, dia dah standby untuk letak periuk-periuk tu. Nampak? Semua besar-besar tu. Yang semua kompartmen Ini kalau tak tahu mana nak simpan you, letak you kat dalam boleh. Ni pula. Macam gini ya bagus you. Semua Spice. seal. Ni spice. Ini dia letak dia rempah-rempah. Semua dah seal you. Ni dia letak rempah-rempah dia. Nak buka je. Hmm. Dan gini ya you kalau buat renovate macam gini untuk I kan, I masakkan you hari-hari. You dapat masakkan I satu hari, I dah cukup beruntung you. Jangan you cakap hari-hari. Oi, nampak ni tempat-tempat dia punya casing kuih raya. Dia lebih kepada pilih apa tahu? Space-space besar. I rasa rumah dia ni dia mesti dah prepare nak letak periuk belanga. Ui. Ni macam ada hiding compartment je. Lah you. Kita tarik lagi satu. Oh.
style lah. Oh, dia letak, dia punya hidden compartment dia letak sudu-sudu. Yes. Kalau ada orang dia tarik buka, dalam semua rokok orang. Ni kuali-kuali dia semua lah. Yalah, because I think because when looking at dia punya condition rumah lama, dia banyak ni tau, banyak periuk-periuk. Facebook baru. Ini baru you. Ni lah yang I nak you. Baru ni semua. You nanti kalau tu I nak buat macam gini you. Kita renovate adakan ni. Hari-hari I boleh bake kan you. Dan lepas you bake, I duduk sini. Bukan letak kuih Letak kuih. Tu tempat letak kuih. I bake kau you macam-macam. You nak apa? You cakap je. You You tengok you. dia pasang tile juga you. Dia tukar tile lah. Alah. Ni baru tau. Tile baru sih. Tile baru. Ni tile baru. Tingkap pun baru lah you. Tingkap baru. Tingkap dia memang dia tukar satu set. 3 bedroom, hall dengan dapur. Tak salah dia bilang dalam harga 2004. Not bad Boleh tahan. Not bad. Ni tengok. Ni lantai, mozaik. Oh ni mozaik. Ni pink mozaik. Ni colour pink. Kalau pink cantik Pink lah. mozaik. Tu pasal cakap you. Apa idaman lah. Bagusnya ni kali pilihan dia Dia pilih color light colours. Light colours ni kasih nampak lebih luas, lebih bersih. Dulu dia punya sink dia sampai penuh ni tau. Penuh ujung sampai ujung. Tapi ni kali dia tukar rubbish chute baru. Mungkin easy access kita buang gini. Tak payah nak tunduk-tunduk buka Tak payah nak buka. Ini semua tak payah. Gini terus buat. So bahagian sini sink. Okey lah, cool lah tempat dia. Baru tau. Nampak? Boleh simpan ni Boleh sembunyikan you pun. Ish. Boleh main sunyi kat situ. Semua baru. Ni tempat piring dia. Oh cantik sih. Baru you. Daripada atas sampai ke bawah. Lampu dia semua pun baru. Dia cantik ya. Lampu dia pun baru. Macam ada diamond gitu. Tengok TV dia. Asal rumah-rumah orang sekarang semua boleh on tak? Rumah-rumah orang sekarang ni suka pasang TV besar-besar. Biasa macam wayang. Ini pun tak salah 75 inci juga Apa brand ni? Ni LG. So tak mungkin lah beli aircon dapat free. Mungkin ni beli meja dapat free kot. Takkanlah you nak bodoh-bodohkan I Oi, tapi nampaknya rumah Man ni dia baru siap renovate saja. Sebab kita nampak semua masih bersih kan. Dia belum sediakan komplit. Macam sini depan dulu ada cupboard rak-rak TV konsol. I rasa dia pecahkan to make it more luas, spacious. Tapi lagi nampak bersih. Sebab apa? Speaker semua dah buka. Sekarang dia pakai speaker baru. Nampak? Ini lagi kuat tau. Dia punya table ni supposedly dia punya TV computer table. Dan dia punya mini studio. I tengok pun dia belum siap. Dia ada kerusi lagi. Dia nak surprise. Dia ada kerusi komputer dia. Nanti bila dah pasang, balik nanti dia tunjuk. Dalam bilik-bilik dia pun perkakas baru. Tu semua kita tunggu nanti. Man balik, dia akan tunjuk kita apa yang dia buat dalam bilik-bilik dia. So far you tengok apa-apa dalam rumah Man ni. You tengok satisfaction tak dengan dia punya renovation ni? I suka dia punya dapur. Kalau favourite I sih. Kalau you pandai, berapa agak-agak you dah habis dalam renovation dia punya dapur? Tak Apalah, nanti kita tanya Maman. I tahu. Tahu I tahu. Tak apa, you actually tak tahu I bilang you dulu. You tengok beratas sampai bawah, dia bikin hampir almost to $16,000. Hampir 16,000 dia habis satu dapur ni. Consider boleh tahan murah tau. Kalau begitu bagus saya dia punya ni. Market sekarang kalau dah hack, sebab apa? Man bukan saja pasang, dia juga hack. Dia pecahkan. Dulu dia punya macam yang tunjuk you tadi kan, dia punya kabinet dia semua, bawah semua itu semua seramik, semua batu-batu. Jadi dia pecah, hack semua ni semua. Hacking semua 16,000. Termasuk hacking. Everything all in ni semua siap. Dia tengok cantik macam ni, almost 16,000. Tapi tak sampai pun 16,000. So dah I rasa pun kita dah lama kat sini. Apa kata kita balik dulu? Itu dah penat ni. Nak kan? Okey. I nak teleport lagi. Okey, tangan.
Tutup kedua mata you. You bayangkan Walid. Serius lah? Okay. You kira sampai 3. 1, 2, 3.